kat orang. Minum kat rumah orang. Ini nak pakai? Kan? Ambil. Mana? Dah, pergi mandi. Nani ada nak makan tau. Yang mana itu? Kopi mami lah kereta. Eh, Ambil kopi ni lah kereta. Hey guys, it's me and Sarah. Welcome back to my channel. Hai korang semua, Assalamualaikum. So it's been long time tak buat video. So hari ni, which is after 2 months, Aina tak restock barang. Since hidup as a single mom ni, Aina banyak beli barang. Maksudnya sekali beli barang, beli banyak terus. Lepas tu kadang boleh tahan 1 bulan, kadang boleh tahan 2 bulan. Lepas tu kalau barang basah je lah, Aina memang akan beli sikit-sikit je, ikut by week ataupun by 3 hari, 2 hari, yang mana boleh tahan. Macam saya juga tak tahan lama kan, sebab tak nak bazir. Aina jarang juga masak kat rumah. So hari ni Aina rasa dah 2 bulan yang tak beli, tak restock barang. Sebab Aina hari tu jadi guru kan. You guys tak know, if yang tak tahu, Aina buat guru ganti juga. So Aina punya kontrak dah habis. Tak tahu lagi lepas ni ada continue kontrak tak. So untuk Aina punya kontrak yang baru hari tu, dalam 2 bulan juga. Jadi 2 bulan tu banyak makan luar je lah. Balik dari sekolah, makan kat sekolah. So tak restock sangat pun. So total hangus untuk this time around 400 untuk 2 mall. Aina pergi Billion restock untuk barang-barang kering, barang basah. So Aina suka barang basah kat situ. Cuma Aina tak beli daging je lah. Sebab biasanya kalau daging, for the beef and so something like ikan yang macam jenahak ke apa, Aina lebih suka dekat Jaya Grocer sebab dia lebih segar dan dia dah potong kecil-kecil. Sebab Aina tak pandai siang ikan. So ni antara Billion dengan Maiden lah. Maiden barang-barang kering. So total around 400 total, including semualah, termasuk semua tu. Okay, so Aina nak continue susun barang, is pergi mandi. Mandi apa semua. Aina makan ubat. Nampak ubat dah tinggal dah. Actually Aina tak boleh ambil kopi lepas tu ubat, tapi mantap. Sebab dah ambil dah. So tadi Aina rasa macam Aina perlukan sangat-sangat kopi. That's why Aina ambil. Aku suka ubat ni. Dia rasa bersih. I hate this one.
By the way, comel tak? Bekas ubat. Ini untuk bawa jalan. Tapi tadi Aina tertinggal. Okay. Dan lepas tu Aina ada beli this one dah sampai. If you guys know, rumah Aina kan agak dah lama lah kan. So dia ada masalah dengan this one pump. Aina should ganti this one. So alalang, let's go lah kita buat. Kata tu only this one. Jadi nak beli guna yang lama. Walaupun ni lagi cantik kan, sebab itu dah buruk, tapi dia boleh bunyi lagi. Oh, okay. Kita kena ganti semua sebab ini ada jenis lain. So dia tak ada pilihan lah. Again lah. Giskun. Mama ada orang buat baby. Puluh. Hi guys, good morning. So semalam it's supposed to be Aina record barang-barang yang Aina beli tu, tunjuk Aina arrangement kan. Tapi ya, Aina tak record. It is what it is. Itulah yang Aina tengah hadapi sekarang. I can switch my mood macam tu je, sekelip mata dia macam aku tak nak record, so tutup. Macam aku nak record, then aku record. Benda tu lah yang Aina struggle sekarang. If you guys can see, saya tak tidur dari semalam. Saya cuba tidur tapi I can't sleep at all. I think I get around 10 minutes something like that, and I terkejut terus wake up balik. Okay, hari ni Aina ada dekat hospital Seberang Jaya, hospital kerajaan, for my check up. I never told you guys about this, but it's been 2 years. Yeah, almost 2 years, starting from 2024 I have diagnosed. So I get my medication. Before this dekat Sungai Petani, lepas tu I transfer here sebab lebih dekat dengan rumah. But you guys wanna know, I have been waiting here around 45 minutes for car park only. Still tak ada kosong. Aina macam merasa give up, nak balik rumah dia sekarang ni. Sumpah aku penat. Saya tak tidur kan, tak tidur, struggle dengan tak boleh nak tidur. Tapi Aina ada satu plan. Rasa macam Aina nak pergi parking kereta ni dekat Petronas Seberang Jalan atau dekat Sunway, and I just take Grab datang sini. Faham tak?
Sebab hospital ni macam mana dia orang renovate for the car parks is still not enough for all the patient, yang warded lah, yang nurse lah. Even though they have a public parking also, which is need to pay outside from here, but still it's not enough for us. Ya, Hospital Suruhanjaya adalah antara salah satu hospital di Pulau Pinang yang sangat padat dengan manusia. Selain daripada wait a minute. I rasa hospital dekat Pulau Pinang yang government semua padat. Semua penuh dengan manusia. GH pun penuh juga. BM also. Tapi ikut my pengalaman lah sini memang susah nak dapat parking. Even dekat SP dia ada banyak. Dia bercakap car park lot dia besar gila. And I think orang sana tak banyak sangat kot. Ya ke? Tak tahu lah. Tak pandai nak buat andaian sendiri. Tapi dekat sini berapa kali dia renovate, even though have a public parking over there, dekat luar ni pun, outside of the road, jalan besar ni, orang parking pun still not enough. So yeah. Mengantuk. Kalau korang nak tahu, Aina bukannya tak mengantuk. Aina mengantuk sampai tahap sakit kepala. But my mind, my brain keep thinking benda-benda yang tak patut. Terlalu banyak benda sangat. Tak tahu, rasa macam semak gila kepala otak ni. So I hope doktor ada something for me yang boleh bagi I tidur. Ya, dia orang bagi ubat tidur, but kalau Aina ambil ubat tidur memang betul-betul tidur punya. So Aina susah nak urus aura. That's the problem. Okay. Ya. Apalah, Aina ambil sekejap lagi bila Aina dah berjaya masuk. Settle bio klinik. So jom kita pergi kliniknya. Alhamdulillah, final settle ubat Aina. Sekarang ni Aina ada order nasi goreng. Kawan Aina ada jual, ni saja beli support je. So Aina nak pergi pick up nasi goreng tu dekat depan hospital ni je. Dia datang sini. Next, kita tengoklah plan again. Yeah, I got my nasi goreng cili padi. Dah nak record nak tunjuk kat korang. So inilah Hospital Suruhanjaya, di mana saya akan check up. Sampai bila saya tak tahu. But ya, saya punya appointment sekarang makin tak kerap macam dulu. Ni pun tadi dapat appointment baru bulan 8 pula. So I'm happy. Tak payah kerat-kerat hantar hospital. Just bulan 7 kali datang untuk ambil ubat je. Dia tak boleh nak bagi semua terus. Kenapa? Gerak Mac. Let's go. Lapar. Nak makan. Tak makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqana wa qina azabana. Amin. Banyak ya nasi dia. Tapi tak ada air masak ni. Wow. So good. I should cari air masak. Sebab nasi goreng cili padi.
So dia pedas. Dah habis. Kopi udah nyaun. Okay lah guys, kita kena cari air masak. Nggak boleh makan dengan aman. Tapi tak boleh stop ya, sebab lapar. Sedap. Jom. Airlines A330neo. Welcome aboard the flight. Habis dah. Hi guys, so Aina dah balik rumah. Okay, so rumah berterabur lah ya. Tadi Aina dah beli sushi untuk makan malam ni. Lepas tu Allah, Aina tak keluar dah kot hari ni. Memang keletihan dah. Sebenarnya tadi Aina nak kena pergi ASB. Ada kerja yang nak kena settle, tapi Aina terlupa pasal ASB. So tengoklah esok kalau Aina rajin keluar. So yeah, Aina rasa this is my update for now. So kita akan jumpa di next vlog akan datang. Aina akan cuba lebih lagi berusaha nak comeback macam dulu. So, macam nak organize fridge tapi tak jadi. Nak tunjuk shopping pun tak jadi. So korang boleh tahulah sedikit keadaan Aina. Dan Aina harap korang boleh doakan supaya Aina boleh lawan my condition sekarang ni. Okay, orang kata slowly but surely. Gitu. Okay lah, so see you guys soon in my next video. Bye. Assalamualaikum. Bisik luka yang belum sembuh. Aku penat, terlalu penat, berperang dengan diri sendiri. Di bilik kosong, aku menangis sendiri. Lawan gelora yang tak pernah berhenti. Bipolar dalam jiwa, panik tak meragu nafasku. Aku coba kuat, walau retak seluruh hati. Tiada siapa tahu betapa penatnya hidup.